Dress up ball semua dah macam baru. Kita tengok pun memang puas hati lah kan. Assalamualaikum tuan-tuan, selamat datang ke Transmatic Automotive. Baik, depan saya ni adalah sebuah gearbox CVT milik Proton Saga VVT belakang saya ni. Kalau perasan, ada video-video sebelum ni yang kita tunjuk kita overhaul gearbox kan. Gearbox ni lah. Dress up ball semua dah macam baru. Kita tengok pun memang puas hati lah kan. So barang-barang yang perlu ditukar kita dah tukar. Jadi hari ni kita punya technician nak pasang balik gearbox ni pada kereta ni lah. Jadi saya nak pesan sikit lah cara-cara penjagaan gearbox. Alang-alang gearbox ni dah baru, jadi kita kena tukar lah cara kita jaga gearbox ni. Pertama saya nak pesan supaya jaga dia punya minyak gear. Minyak gear ni kalau dalam gearbox ni, kalau dalam manusia macam darah lah kan. Darah kalau kotor pun kita pergi dialisis. So minyak gear pun sama juga. Sampai masa dia, sampai time kita kena tukar. Kalau dekat sini kita suggest start 20,000 km kita tukar dia punya minyak gear. Dan kalau dah cecah 40,000 km kita suggest tukar minyak gear dengan filter sekali. Kalau kita jaga minyak gear ni, gearbox ni akan tahan lama. Okey, macam biasalah saya nak pesan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, tak tahu nak repair kat mana, nak servis, nak diagnose, nak check up, boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau ada sebarang pertanyaan atau masalah yang nak share dengan kita orang, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow Mechanic Transmission. Jumpa lagi. Bye-bye.